Assalamualaikum korang. Korang pernah tak hujung bulan duit dah nak habis, tapi banyak lagi benda nak kena bayar. Kadang-kadang sampai kena pinjam dengan kawan. Korang nak tak tengok satu situasi ni? Tan, aku nak pinjam duit RM20 boleh tak? Nak bayar duit print assignment dengan makanan. Oh, ya ke? Sianya kau. Boleh, tapi kalau bayar balik boleh tak? Tapi sekarang aku tak ada cash. Boleh tak kalau aku QR? QR? Boleh je Alright. Terima kasih. Sama. Secara asasnya dalam Islam membenarkan kita membantu orang yang berada dalam kesusahan dari segi kewangan. Keadaan ini dapat disesuaikan dengan dua kaedah fiqh. Yang pertama adalah al-masyaqqah tajlibu at-taisir, di mana setiap kesusahan tersebut membawa kepada kemudahan. Jadi bila mana terdapat orang yang berada dalam kesusahan dari segi kewangan, Islam membenarkan kita memberi pinjaman kepada mereka dari segi kewangan. Yang kedua adalah la darar wa la dirar, di mana janganlah kita memudaratkan diri kita dan juga orang lain. Bila mana kita mendapat pinjaman, kita hendaklah bertanggungjawab terhadap duit yang kita pinjam tersebut, dan janganlah kita menyusahkan orang yang telah membantu kita. Kalau kita tengok balik situasi tadi, pinjam dengan kawan memang boleh bantu kita ketika susah. Tapi yang jadi masalahnya bila peminjam tu susah nak bayar balik, dia ambil kesempatan atau dia ambil ringan je tentang hutang ini. Dalam Islam, hutang bukanlah satu perkara yang kecil. Even kita pinjam dengan kawan, kita wajib untuk bayar. Sebab kalau kita tak bayar, kita akan disoal di sana nanti. Berdasarkan kaedah la dirar wa la dirar, jika kita tidak mampu untuk bayar tepat pada waktunya, kita boleh bersikap jujur dan berbincang baik-baik dengan rakan kita supaya tidak menimbulkan pergaduhan. Macam ni. Intan, sorry tau, aku tak cukup lagi RM20 nak bayar duit tu. Kalau aku bayar minggu depan boleh? Boleh je weh, at least aku tahu. Thank you bagi tahu awal. Nampak simple kan? Tapi benda ni kalau kita tak bincang elok boleh membawa kepada pergaduhan dan salah faham. Selain itu, Islam juga mengajar kita beberapa penyelesaian untuk menyelesaikan hutang. Jom kita tengok. Yang pertama, niat yang baik. Jika kita meminjam duit atau barang dari seseorang, kita perlu berniat untuk pulangkan semula, bukan mengambil kesempatan terhadap orang tersebut. Yang kedua, catat atau ingat jumlah hutang. Even kita pinjam dengan kawan sendiri, kita kena ingat jumlah hutang kita supaya tidak timbul kekeliruan atau salah faham antara kawan. Betul tak? Yang ketiga, bertolak ansur. Jika pemberi hutang berkemampuan, dia digalakkan untuk memberi tempoh masa tambahan kepada penghutang jika penghutang itu tidak berkemampuan. Yang keempat, jangan berlebihan bila berhutang. Kita berhutang bila perlu sahaja, bukan setiap masa kita kena berhutang. Betul tak? Kesimpulannya, meminjam duit bagi orang yang memerlukan dalam Islam adalah dibenarkan, tetapi mesti dilakukan dengan jujur, amanah dan bertanggungjawab. Kerana hutang bukan sekadar duit, tetapi melibatkan hubungan antara manusia juga. Thank you for watching. Bye. Isu ini berkaitan dengan dua kaedah fiqh utama, iaitu al-masyaqqah tajlibu at-taisir, yang bermaksud kesukaran membawa kepada kemudahan, dan juga la darar wa la dirar, yang bermaksud tidak boleh melakukan kemudaratan kepada diri sendiri dan juga orang lain. Apabila seorang pelajar menghadapi kesukaran kewangan seperti tidak mempunyai wang untuk membeli makanan atau keperluan pembelajaran, Islam membenarkan bantuan dan kemudahan diberikan melalui pinjaman yang baik bagi meringankan kesusahan yang dihadapi.